Chong. Sorry lambat. Tadi ada hair sikit lah. Oh, tak ada. Kamu dah makan belum? Dah makan? Oh, tadi aku dah makan. Lepas tu? Pasal? Yelah, macam ada benda nak cerita lagi tu. Cerita apa? Kamu tanya aku apa? Dah makan belum? Iyalah. Tadi. Aku dah makan. Okey, dah makan. Lepas tu? Itu je lah. Salah ni cara cerita dia ni. Apa yang salahnya? Apa yang berceritanya? Kamu tanya aku jawab je lah. Yelah, aku tanya dah makan ke belum? Sekarang ni dah makan ke belum? Iya, tadi. Aku dah makan. Lepas tu? Lepas tu apa kamu ni? Malah aku layan dia ni. Kamu dah makan belum? Aku sama juga macam dia. Tadi. Aku dah makan. Diorang ni apa penyakit diorang ni? Apa benda? Kamu ni apa masalah kamu dua orang ni? Ada benda nak cerita ke? Apa benda yang berlaku tadi sebelum aku sampai? Mana ada berlaku apa-apa? Tak ada. Tak ada? Tak ada apa-apa. Aku tanya soalan mudah pun, lepas tu cerita tergantung. Salah ni cara kamu jawab ni. Kita orang tak bercerita, kita orang jawab je. Tapi salah tu cara jawab tu. Apa yang salahnya? Apa salah, apa yang betul? Okay, tadi aku tanya apa? Kamu tanya apa? Aku tanya, kamu dah makan belum? Tadi. Kita orang dah makan. Lepas tu? Lepas tu apa? Salah ni. Apa yang salahnya? Patutnya bila kalau itu je nak cakap, patutnya tadi aku dah makan. Dah itu rahsianya begitu. Tadi aku dah makan. Bukannya tadi aku dah makan. Tak tahu susah sangat. Dia macam ni. Tadi dia dah makan. Dah. Nah itu je. Apa binatang 3 ekor ni? Aku tanya soalan mudah je. Bang. Tadi kita dah makan. Tak faham ke? Cirit kamu lah. Tadi dia pun dah cirit. Tak payah tadi saya